amat, orang kata macam nak kata apa, amat indah lah, amat manis. Daripada sebab ustaz, daripada mutawif. So banyak menjawab persoalan lah. So kalau kita ada macam doubt, kita tanya, dia orang akan bagi tahu macam ni, and then patutnya macam ni. So kita tahulah yang mana betul, yang mana tak betul. In fact, to be honest, for the first time ever, not first time lah, kita selama ni kita tahu jamak kasar, jamak takdim, jamak takhir. Tapi sebenarnya jamak takdim, jamak takhir tu adalah ni. Tapi kasar tu adalah lain daripada jamak tu. Baru kita belajar. Pergi haji ni baru kita dapat, baru kita faham. Pelajaran baru dalam kehidupan kita. Dah ilmu baru, 50 tahun hidup baru tahu. Masya Allah. Selama ni kita tahu jamak takhir, jamak takdim. Dengan jamak kat Malaysia ada satu lagi jamak popular, jamak takyah. Lagi satu lokal ambil yang mutawif, yang 3 beradik tu. Semualah dengan sangat-sangat membantu. Mutawif sangat-sangat membantu, banyak menolong, banyak bila kita bertanya boleh jawab, bila kita tu even yalah selama ni kita tahu apa je. Tapi dalam tawaf tu bagi pengisian, bercerita kat sini ada apa, kat sini apa ada, kat sini apa ada. Jadi secara tak langsung kita tahu dekat tawaf ni apa sebenarnya tempat-tempat menarik. Selalu ni kita pusing je 7 pusingan. Tapi dalam 7 pusingan tu tak ada pengisian, sekadar baca apa yang doa tu kita baca je. Tapi dia dengan dia bila naik, setiap benda yang jumpa dia akan cerita apa benda ni, apa benda ni, apa benda ni. Jadi macam kita seronok, kita ada pengisian yang banyak, ada pengisian, ada kalau setakat pergi macam pergi umrah, setakat nak tawaf, nak sa'i, itu standard lah. Tapi banyak benda lagi yang kita nak kena belajar. Itu saya pergi tahun ni. Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak.